Okay, modul 2, Excel Fundamentals for Dashboards. Topik Basic Formulas, Sum, Average, Count If dan If. Okay, sum average ni adalah salah satu daripada dua basic functions. Okay, basic functions ataupun auto sum berada di home dan auto sum sini kita boleh akses sum, average, count numbers, maximum, minimum ataupun di bahagian formulas tab auto sum dekat sini. Okay, so sekarang ni kita nak guna, jika kita nak guna auto sum, average ni semua menggunakan command yang ada dekat sini, so kita tak perlu letakkan sama dengan. Okay, so terus je directly sum dan kita highlight saja dan enter macam tu. Okay, ataupun kita nak gunakan sum function ni sama dengan sum kat kurungan dan highlightkan yang kita nak campurkan. Itu saja. Okay. Alright, so untuk average juga sum. Okay, dan di sini average. Okay, average ialah sama dengan average buka kurungan. So averagekan nombor-nombor ni, enter. Okay, so kita dapat 8.2 macam tu. Okay, so kita nak gunakan count if. Okay, count if. Ini count if. Okay, count if. Okay, equal to count if. Count if ni gunanya adalah untuk count the numbers, the number of cells, within a range that meet the given condition. Okay, dia akan campurkan ataupun dia akan bilang, dia akan kira berapa bilangan sel yang mana kena dengan kriteria dia. Okay, kita dekat dalam ni dia ada argument. So dia ada dua argument, dia ada range dan kriteria. Range, okay, Excel tolong tengok dekat sini, dekat range ni, comma. So sekarang yang bold adalah kriteria. Kriteria adalah apa? Count if sekiranya dekat sini adalah sama dengan 10. Macam tu, 10. Okay, contoh. Jadi dia count 10 dekat dalamnya ada satu je. Okay, atau saya boleh buat count if sama dengan ampersand 10. Macam ni adalah apa yang kita nak cari. So ini adalah sambungan atau combine antara sama dengan cell reference. Okay, enter. Jadi satu juga. So kalau saya tak sini 7, so satu juga. Kalau saya tak ni 8, kosong macam tu. So dia tak ada 8 sini. So sini saya letak balik 10. Okay, sama juga sekiranya saya letakkan lebih atau sama dengan 10. Lebih atau sama dengan 10 ada 2 dekat sini. So dia akan kira 2 macam tu. Okay, ini adalah count if. Okay, so sekarang ni saya nak cuba tengok if pula tapi ni untuk numbers. Kalau kita gunakan untuk yang kita punya teks, macam mana pula dia bekerja. Okay, perhatikan dekat sini kita ada dalam range ni kita ada star, mon, star, 9, star, tapi dia ada ruang kat sini ataupun ada space, kemudian ada star 12. Okay, kita nak count equal to count if buka kurungan dalam range ni. Okay, kirakan star untuk kurungan, enter. So ada 2 star kat situ, ini dan ini. Okay, sama je. Okay, so okay, satu lagi saya nak tukarkan apa-apa perkataan yang bermula dengan star. So saya letak asterisk dekat hujung dia. Asterisk bermakna apa-apa perkataan selepas star, iaitu perkataan tu mestilah bermula dengan star. Okay, saya tengok enter. So ada 4. 1, 2,
3, 4. Okey. Jadi saya boleh juga count if sekiranya bukan star. Bukan maksudnya tak sama dengan star. Tak sama dengan star, enter. So ada 5 yang tak sama dengan star. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang tak sama dengan star. Dia boleh jadi lebih besar atau sama dengan star, kurang atau sama dengan star, sama dengan star, tak sama dengan star. Okey, ni antara yang inilah dia punya apa tu comparison operator yang digunakan biasanya dalam Excel. Okey. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok, kita nak kira berapa banyak true statement dekat sini. Okey, true ni maksudnya kalau ada dalam formula, kalau dekat situ jawapannya adalah betul, maka dia akan true. Kalau selain daripada tu, dia adalah false. Kalau nanti kita tengok bila bahagian if macam mana jawapan ataupun range tu akan mengandungi true false, ataupun mungkin data ni diambil directly daripada server yang mana dia ada true false value macam ni. So sekarang kita nak kira equal to count if. Okay, count if dalam range ni ada tak true. Okay, kali ni dalam ni because of dia punya dekat sini dia true, dia bukan okay, true macam tu, so kita tak perlu letak true. Okay, tak perlu letak dalam double quote tu sebab yang ini adalah dipanggil true false value. Jadi Excel masih boleh bukan masih boleh, Excel boleh detect true false value ni, okay, sebagai satu value. Melainkan kalau macam tadi star kan, kita kena letak double quote sebab ni bukan Excel punya elemen lah. Okay. Okay, sama juga kalau kat sini saya nak kira kat sini ada berapa banyak error yang nama dia name, error yang berbentuk name. So saya letakkan count if. Okay, dalam range ni ada tak error name. Okay, macam tu, tutup kurungan, enter. So dia kata ada 1 macam tu. So kalau dekat sini saya copy paste, gantikan 7 dengan error name, ada 2. Okay, sekarang saya nak tengok duplicate. Okay, so kita tengok count if. Okay, count if dalam range ni ada tak Google. Kalau ada, kira berapa Google dalam ni. Ada 3. Okay, kalau dekat sini ni count if ya. Count if. Okay, dekat sini sama dengan count if, buka kurungan, dalam ni ada tak Harvard. Ada 4. Okay, so sekarang saya nak tengok count if S. Okay, macam mana tu, ada tak Google Harvard. Dekat sini ada Google Harvard tak? Ada 1. Ada 1 je. Okay, contoh Google dan Harvard sama dengan count if S, buka kurungan. S maksudnya plural. So dia punya kriteria untuk dicari oleh Excel tu ada lebih daripada 1. Macam ni ada 1 je, Google saja. Yang ni Harvard saja. Ni sekarang kita nak cari Google dan Harvard. Dalam ni kriteria 1 ada tak Google. Okay, comma, kriteria range tu ada tak Harvard. Tutup kurungan. Ada berapa? Ada 1 je. Google Harvard ada 1 je. Okay. Kalau saya nak tukar jadi sini Google Stanford. Okay. Enter. So dia ada 2 Google Stanford. Okay. Okay. Kita juga boleh buat macam ni.
sama dengan count if. Okay. Dalam range ni, ada tak Facebook? Kalau ada, kira campur count if lagi. Dalam range ni, ada tak Harvard? Kalau ada, tolong kira. Okay. Campurkan bilangan Facebook dan bilangan Harvard. Oh, okay. So, campurkan bilangan Facebook dan bilangan Harvard. 1, 2, campur dengan 1, 2, 3, 4. So, ada 6. Okay. So, untuk ni, range ni saya nak namakan dia, saya pergi ke ni box, saya namakan sebagai age. Okay. Jadi, saya nak gunakan count if. Okay. So, equal to count if. Range adalah saya highlight. Okay. Lepas tu dia akan adanya age. Ataupun saya typekan age macam tu. Dekat sini adalah senarai formula. Tapi ada juga satu ages ni kan yang kita type tadi nama tu. Sebenarnya adalah name list. Dia akan keluar dekat sini name. So double klik saja. So kita akan dapat nama ni. So name ni dia merujuk kepada range yang kita namakan tadi. Okay, dalam range ni. So kita tak payah highlight. Kita panggil je. Ataupun saya klik je. Tekan function key F3. Dia akan keluar senarai name yang ada dalam workbook ni. So age, ages, dalam range ages ni, so kriterianya adalah lebih daripada 30. Ada tak umur lebih daripada 30? Kalau ada, bilang. Kirakan. So ada 3 lebih daripada 30. 1, 2, 3. Okay, kita akan tengok macam mana kita nak guna if. Okay, contoh. So, kat sini kita ada start dan end. Okay, dan ini adalah progress. Progress adalah end is not null. Progress equal to end tolak start. So, progress adalah end tolak start. Tapi dengan syarat end tak boleh kosong. Null ni adalah tak boleh kosong. Contoh macam ni data yang ke 103 ni, end dia kosong. So, dia tak boleh kira. Okay, so macam ni kita buat equal to if. If function ni dia ada 3 function arguments, di mana logical test ialah adakah n tidak kosong, koma. Okay, n bukan kosong atau bukan kosong, dua-dua boleh. Okay, value if true, comma, dia akan masuk value if true. Jika betul, n tolak start. Jika salah, false. Typekan false value. Okay, enter. So, jadinya, saya copy formula ke bawah. So, perhatikan kat sini dah ada false. Okay, so, dia dah tolong kirakan. Sekiranya tak null, so dia akan ambil n tolak start. Sekiranya null, kosong, so dia display false. Macam tu. If. Ini adalah if yang simple. Okay, kita tengok ni. Kita tengok dua lagi. Satu result, satu price dan satu result. Okay, untuk result, kita nak status result ni high atau low saja. So, dia punya condition dia adalah jika price lebih daripada 500, maka result high, selain daripada itu low. Equal to if, kat kurungan, price, kita nak test price lebih daripada 500, maka high, selain daripada itu low. Okay, enter dan copy. Macam tu. Yang ketiga, kita ada country dan result.
So country sekiranya USA, maka result dia adalah 5 else kosong equal to if country equal to USA. Maka what? Else kosong. So dekat sini kita nampak kalau numbers dia tak perlu letak double quote. Okay. Enter dan copy result. Okay. Okay. Untuk NO criteria menggunakan if function, kita kena faham and dan juga or table. So katakan kita ada dua orang, contoh saya bagi senario analogi, dua orang yang dijemput ke majlis, satu majlis. And maksudnya jemput kedua-dua, A and B. A dan B, A and B. Okay, so jadi dua-dua kena datang baru boleh masuk dalam majlis tu. So true. Okay, so kalau salah seorang tak datang, maka majlis tu tak boleh dimasuki oleh mana-mana orang pun. So kalau dua-dua tak datang, so tak ada siapa yang boleh masuk dalam majlis juga. Okay, so result dia sama dengan kalau true, dua-dua datang, maka true. Okay, so true, false, salah seorang tak datang, false. Sebab dia kena dua-dua datang. So true, false, false, true, false juga. Okay, dan last sekali false, false, false. Okay. Yang seterusnya or table ni adalah saya jemput A dan B. A atau B. Saya jemput A atau B. Salah seorang tak datang, tak apa. Boleh masuk dalam majlis. Kalau dua-dua tak datang, maka tak ada siapa boleh masuk dalam majlis pun. Okay, so sekarang ni dua-dua datang. Result dia adalah tu, boleh masuk majlis. Kalau salah seorang tak datang, boleh juga masuk majlis. So kalau yang salah seorang tak datang, false true, so boleh juga masuk majlis. Tapi kalau dua-dua tak datang, tak ada siapa boleh masuk majlis. Okay, alright, so ini beza antara and dan or. Maksudnya ini perlukan dua-dua true dan baru true. Selain daripada tu false. Yang ini pula dua-dua false baru false. Yang lain semua true. Okay, so untuk ini ada satu score 1. Score 1 dan score 2 dan ni nama student tu. Okay, so sekarang ni result dia adalah equal to if kat kurungan logical test, kita nak test sekiranya skor 1 lebih daripada 6 atau sama dengan 60, okay, dan juga skor 2, kita letak kat atas ni, skor 2 lebih atau sama dengan 60 juga, tutup kurungan. Okay, ini kita letakkan dua-dua ni, ini adalah dua argument di mana skor 1 dengan skor 2 mesti lebih 60 dan baru lulus. Okay, jadi saya kena letakkan N sebab dia wajib dua-dua lebih daripada 60. Okay, jadi koma dan barulah pass. Selain daripada tu, fail. Macam tu. Okay, enter. So, kalau kita pakai N, kita pakai N, yang ini fail. Kenapa? Ini kurang daripada 60, ni lebih. Yang ni dua-dua kurang daripada 60. Okay, so dua-dua ni fail. Okay, kalau saya pakai OR, okay, sama dengan if function, buka kurungan, sekiranya skor 1 lebih sama dengan 60, maka dan or skor 2 lebih atau sama dengan 60. Okey, so saya letakkan kedua-dua kriteria ni dekat or. Okey, yang tutup dua argument yang kita tengah compare tu dengan kurungan. Kemudian value if true, pass. And value if false, fail. Macam tu. Okay, tapi bezanya kat sini or. Dia akan compare dua ni. So maksudnya salah satu betul, salah satu markah ni lebih 60 pun dah kira lulus. Okay, klik OK dan terus
Ada kat sini. So kat sini semua pas kecuali bawah ni. Dua-dua false. Maka jawapannya fail. Okay. 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 Nested if. So nested if, dia ada banyak condition yang dia perlu untuk compare. Okay. Okay, ini adalah nama dan skor dia, dan kita nak tahu berdasarkan skor ni result dia apa. Bad ke, good ke, excellent ataupun not valid. Okay. Equal to if, buka kurungan. Kita nak compare skor equal to 1. Maka dia adalah bad. Okay. Comma. Ada if lagi. Tutup kurungan. Okay. So ada sepasang if dekat sini ni. If yang pertama. Dan dalam if tu, di bahagian false value dia, ada if lagi. So kalau macam ni, kita akan confuse, kita nak panjangkan kita punya formula ni. Maka kita boleh buat cara yang begini. Saya klik pada if yang pertama ni. Dalam if pertama, saya klik fx. Okay, bila klik fx ataupun formula bar punya icon ni, dia akan masuk dalam function argument dialog box. So dekat sini, kita nampak logical test sama dengan 1, maka bad. Lepas tu yang kedua, if ada if kedua dalam false value. So apa nak buat? Dekat dalam formula bar, klik terus masuk dalam, klik je dekat dalam if yang kedua, klik je. Masuk dalam if kedua, dia akan masuk dalam dialog box function if yang kedua. Yang tadi ni 1, saya klik kat sini, dekat hujung if pertama ni, maka dia berada dalam if yang pertama. Ni if yang kedua, supaya kita tak confuse. Okay, so kita boleh buat ni. Test lagi, score sama dengan 2, maka apa jadi? Dia adalah good. Okay, turun bawah, score. Turun bawah skor yang ketiga kan. Okay, sebab yang ketiga ni excellent, lepas tu ada lagi 1 tau. So kita perlu buat satu lagi if. If buka tutup kurungan. Okay, so klik pada if yang ketiga. Dan sekiranya skor sama dengan 3, maka excellent. Okay, excellent. Dan habis, selain daripada tu, yang last kali tak payah letak if, kita terus masukkan not valid. Okay, not valid, klik OK. Dan dia akan auto detect 3 adalah excellent, 1 adalah bad, 2 adalah good, dan 25 ni dia bukan 1, bukan 2, bukan 3, maka not valid. Okay, inilah cara untuk buat nested if.